Okay, let's go. Hai, saya Syafiq dari Dharma Motor. Hari ni saya nak perkenalkan sebiji motor Kiway XDV 180 Evo. Displacement engine dia 174cc. Dia punya silinder, single cylinder, 4 stroke, 4 valve dan juga single wash cam. Dia punya max power dia guys, 18.2 horsepower pada 8,500 RPM. Dia punya max torque pula 17.2 Newton meter of torque pada 6,500 RPM. Okay, macam korang boleh tengok windshield dia didatangkan dengan adjustable windshield. Tapi manual lah guys, bukan auto. Okay, dekat signal dia pula kita boleh tengok dia dah bagi LED signal dan juga untuk bahagian lampu hadapan adalah LED headlamp ataupun boleh kata halogen headlamp. Lebih kurang lah, tengok bentuk dia pun dah boleh nampak lebih kurang sama. Okay, kita turun ke bahagian bawah pula. Boleh tengok fork dia dah siap bagi upside down fork. Okay, memang semua majority fork sekarang motor dia akan bagi upside down fork lah. Lebih stylo, lebih cantik. Dia punya disc pula, dia dah bagi brake disc cantik punya. Untuk bahagian depan punya saiz tayar 110, 80, 14. Sesuai untuk jalan jauh, jalan yang tak rata ataupun senang kata macam jalan off-road, boleh pakai juga. Untuk highway pun tak ada masalah. Cun je cantik. Bahagian meter pula kita boleh tengok dia dah bagi meter yang seluas 6 inci. Okay, dekat meter kita dah boleh tengok jelas clear je boleh nampak semua indikator-indikator yang kita perlukan. Kita kat sini boleh tengok jam, voltmeter, ABS, traction control. Apa lagi yang kita nak kita boleh tengok dekat meter. Meter ni dia dah bagi luas dan jelas macam meter tom yum kita panggil. Okay, untuk bahagian kanan kita boleh tengok macam biasa. Yang ini adalah switch on off untuk bahagian enjin. Yang ni kita boleh ada untuk double signal, start engine untuk macam biasa. Okey, untuk bahagian kiri pula kita ada untuk horn, signal kiri dan kanan. Okey, setting untuk meter kita dan juga high beam. High beam dia macam ni dan untuk bypass cuma macam ni je. Okey, simple dan juga kemas. Okay, kita turun ke bahagian bawah pula, kita boleh tengok dia punya keyless dia dah memang menarik guys. Kalau kita tekan ke sini dah boleh nampak ada lampu. Memang cantik. Dekat bawah ni pula adalah untuk button buka seat dan juga buka untuk fuel tank. Okay, kita pergi ke belah kiri. Kita boleh nampak kat sini ada side compartment untuk bahagian kiri dan juga side compartment untuk bahagian kanan. So, motor ni didatangkan dengan dua side compartment untuk memudahkan driver mengambil barang-barang kecil lah. Okay, sepertinya kunci ataupun handphone ke apa ke, memang senang. Okay, untuk satu lagi features yang dia bagi, dia dah siap bagi USB port dekat sini So, mana korang yang nak riding jauh-jauh, nak buka map ataupun buka segala mak nenek dekat handphone, boleh charge handphone sekali dekat sini, letak phone holder, charge. Tak ada masalah, bateri korang boleh tahan lama. Okay, untuk motor ni, capacity full tank dia dah siap bagi 10 liter guys. Untuk korang jalan jauh memang santai. Tak perlu nak kejap-kejap isi minyak, kejap-kejap isi minyak. Bosan, kita nak jalan terus je. Okay, satu lagi, dia punya storage dekat bawah seat memang luas guys. Korang boleh tengok, untuk mana ketua-ketua keluarga yang ada anak bini dekat rumah, bini minta belikan beras ke apa ke, boleh isi kat dalam ni. Tak ada masalah, masih muat. Beras 10 kilo, susu 6 tin, telur 30 biji. Okay, ingat kata Yasin, telur 30 biji, susu 10 tin. Telur 30 biji, susu 10 tin. Susu 10 tin, telur 30 biji. Susu 10 tin, telur 30 biji. Susu 10 tin, telur 30 biji. Okey, untuk bahagian belakang pula, apa yang saya suka pasal motor ni, dia dah datang siapkan sekali dengan ride.
So untuk korang yang mana nak tambah box dekat belakang ke apa ke, tak perlu nak beli rack tambahan. Dia dah siap datang dengan rack, abang boleh beli box saja. Okey, kita turun kepada bawah sikit. Kita boleh nampak dia dah siap bagi untuk LED lampu belakang Nampak cantik, style dan juga moden. Dia punya signal pun sama, dah bagi LED. So memang jelas. Tak ada lagi orang langgar belakang kata tak bagi signal ke apa ke. Signal dia memang jelas. Lagi satu, dia dah siap bagi lampu untuk nombor plate. So kalau abang-abang yang kuat nyaman tu, dia kata tak nampak nombor plate, ni dah siap lampu, boleh nampak nombor plate. Siap kalau kena saman lagi Untuk motor ni punya berat 145 kg je. Dia punya seat height pula 870 mm. So kalau macam tinggi macam saya ni, dalam 166 mm, rasa tak ada masalah kot. Okey je. Tapi kaki jengkit sikit lah. Tapi still boleh kawal motor ni. Tak ada masalah. Ringan dan juga selesa. Okey, untuk bahagian belakang bawah pula, dia punya suspension dia dah siap bagi yang agak lembut dan juga tak berapa keras. So sesuai lah untuk macam jalan-jalan off-road ke apa ke. Kalau macam kita boleh tengok, suspension kalau ada tank kecil kat belakang ni memang sedap untuk jalan yang agak beralun ataupun tak rata. Belakang dia dah siap bagi tayar 130, 70, 13. Okay, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, just nice je. Okay, last bagi saya untuk overall design ni adalah nampak lebih kepada sporty dan juga adventure. Okay, kita boleh tengok dengan bahagian depan dia tadi, dengan bahagian tepi dia, memang nampak sporty dan juga boleh nampak motor ni yang motor lasak. Okay, so untuk akak-akak yang berjiwa kental tu ataupun yang lasak, boleh cuba ambil motor ni. Okay, senang je, dia skuter. Okay, tak payah clutch, tak payah gear apa, simple, easy je nak bawa. Okay, so untuk korang yang mana berminat dengan QA180 Evo ni, korang boleh klik link dekat atas sekarang, okay? Gerak lu, Papa Roger.